Bila cakap pasal pot steamboat yang premium dekat Johor ni, inilah dia pot steamboat antara yang berbaloi aku jumpa. Pot steamboat ala Sukiah pertama yang ada dekat Johor. Jom. Setiap kali kalau dah gaji, tak lain tak bukan, memang tempat dia orang yang aku pergi. Mana taknya, dekat sini memang banyak pilihan. Siap pakai daging mahal dari Australia and banyak lagi. Dekat sini ada lebih 150 pilihan makanan untuk korang. Pasal harga dia lepas ni aku bagi tahu, tapi aku dah pesan siap-siap, perut korang memang kena kosong. Korang ikat je perut korang dari pagi sampai petang. Dah sampai sini, balon je macam dah tak ada hari esok. Silap-silap kenyang sebulan. Aku tahu ramai yang kaki seafood. Yang aku respect, udah dekat sini sebesar alam. Siap ada baby crab, ketam, and korang cakap je apa korang nak. Semua ada. Daging Australia yang famous korang makan dekat Sukiah tu ada dekat sini. Tapi kejap, mesti dah korang dah lama tak berasap kan? Makanan padas dekat sini aku percaya tempat lain tak boleh lawan. Bila datang steamboat, makanan budak mesti susah. Tapi korang jangan risau. Ada fries, nugget, nasi goreng, aiskrim, and berpuluh pilihan lagi untuk diorang. Masa nak masak ni memang gugur jantung aku. Tak pernah lagi aku jumpa steamboat orang masakkan. Korang pejam je mata, bayangkan muka balik. Nanti tahu-tahu siap. Memang bab-bab ni aku serah dekat wife. Kalau aku nanti standby nak telan je. Sambil-sambil tunggu nak masak, ada waffle free and jagung untuk side dish. Cuba pusing dekat Johor ni, tak jumpa lagi macam ni. Kalau ada pun mesti beratus. Steamboat dekat sini untuk dewasa cuma RM55 je. Untuk kanak-kanak pula cuma RM19.90. Tapi untuk warga emas NOKU RM25.90 je. Untuk pilihan yang macam ni, serius, bawalah jiran-jiran, pakcik-makcik, sepupu-sepapat. Mesti diorang pun puas hati. Korang cari je Santan Steamboat. Tempat diorang ada dekat Eko Kaskadia Johor Bahru. Diorang buka setiap hari dari 5 petang sampai 10.30 malam. Nak solat pun ada surau disediakan. Confirm tak rugi kalau korang datang sini. Nak walk in boleh, nak booking pun boleh. Aku tunggu korang sampai. Untuk korang, jangan lupa datang ke Santai Steamboat and Grill yang ada dekat Eko Kaskadia Johor Bahru. Assalamualaikum.